Amiza Aznan Nafi berubah kerana ujian hidup. Pilih berhijab untuk nampak mahal. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Pelakon versatil Amiza Aznan memaklumkan keputusannya. Untuk mengenakan hijab dibuat mengikut kerelaan hati dan bukannya berubah disebabkan dugaan hidup seperti yang didakwa oleh segelintir pihak. Memetik laporan M-Star, Amiza, 49, berkata perubahan tersebut dilakukan bagi mendekatkan diri dengan Tuhan dan mahu tampil lebih bernilai di mata orang ramai. Saya memakai tudung ini memang tiada apa-apa dorongan. Bila bertudung, baru saya sedar yang jika Allah berkehendak, ia akan terus berlaku. Ada yang kata saya pakai tudung sebab ujian-ujian yang saya hadapi. Tapi tidak, yang buatkan saya berhijab adalah saya mahu buatkan diri saya nampak mahal. Anak-anak mahukan itu. Mereka sangat suka bila saya pakai tudung, kata Amiza di TGV Cinema Suria KLCC pada Rabu. Apa yang buat saya berhijab tidak perlu dikongsi berlebihan kerana bimbang akan timbul banyak pandangan dan perbalahan. Kita tahu keadaan sekarang macam mana. Masing-masing ada pendapat sendiri. Jadi, saya ambil keputusan untuk simpan sendiri sahaja, jelasnya. Alhamdulillah, tawaran berlakon masih ada dan dari segi batasan pula. Sebenarnya sejak sebelum berhijab lagi saya memang sudah menjaga batas. Melainkan ada babak kasar, itu terpaksa dilakukan. Namun selepas berhijab sekalipun masih mudah bekerjasama kerana mereka juga tahu menjaga batas, tambahnya lagi.